terbuka awal pagi, bunyi enjin mula mengisi hari. Tangan hitam penuh minyak dan debu, tapi di sinilah lahir impian baru. Blok lama kembali bernyawa, satu demi satu kami usaha. Dari rangka kosong jadi legenda, dengan semangat yang tak pernah reda. Malam menjelang, kami masih di sini, memasang harapan pada setiap skru ini. Inilah hidup dalam bengkel, restoran mimpi yang pernah tenggelam. Mau dijentera sampai sempurna, biar dunia dengar suara kita. Putar throttle, dengar ia bernyanyi, jalan terbuka menanti kami. Dari bengkel hingga ke destinasi, roda berputar mengejar mimpi. Lampu neon menemani malam, bunyi grinder jadi irama tajam. Setiap calar ada ceritanya, setiap enjin ada jiwanya. Kawan seperjuangan sentiasa ada, berkongsi susah dan ketawa. Bila projek akhirnya siap, semua penat hilang sekelip mata. Dan bila mentari mula menyinar, kami keluar tinggalkan garaj. Deruman enjin memecah sunyi, kebebasan menjadi saksi. Inilah hidup dalam bengkel, restoran mimpi yang pernah tenggelam. Mau dijentera sampai sempurna, biar dunia dengar suara kita. Alright, Assalamualaikum, apa khabar semua? Semua kalian sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy. So RSZ member tinggal beberapa minggu saja lagi. Okay. So insyaAllah tahun ni kami daripada UWR Garage akan ke RSZ member. Okay. So saya nak adik sikit apa yang kita dah buat preparation. Okay. So bukan dekat preparation kami saja, preparation motor-motor customer pun ada. Okay. So KR spec 59 Jet 0.8 dah siap. Ni tengah proses running in, nak cuci set. Tinggal sikit-sikit lagi lah. Rim dia nak bagi selok semua lah. Saya selok running motor ni. Okay. Motor ni fully buat setting apa semua dekat UWR Garage. Tak apa, kita cari setting dulu. Dia pun pakai pipe KH ya. Okay. So motor saya nampak hoi, belakang merah dia macam tengah duk setting ni. Motor saya ni enjin insyaAllah harap tak ada apa-apa lah. Okay. Tengah duk fitting lagi, tengah duk restore sikit-sikit. Nampak dia buat ni Xiaomi punya part lah, cat apa. Nanti saya nak ubah setup sikit lah. Sikit sajalah. Setup sikit-sikit lah. Okay. So untuk video hari ni, kita nak cerita ni ada salah seorang orang panggil apa, team member. Dia tengah prepare untuk ke RSZ member, insya-Allah. Katanya lah kalau ada cuti lah. Okay. So inilah dia, Yamaha LC V1. Okay. Dia nak buat spek full spek 63mm. Okay. So ni barang-barang yang dia dah beli ya. Okay. So just nak beritahu kalau geng-geng Y15 LC kan, kalau hampa nak buat spek dekat bengkel saya kan, barang nak kami beli pun boleh, barang hampa nak beli buat mai pun boleh. Macam ni customer beli barang, cuma dia bayar duit upah saja. Okay. Dia bayar duit upah overhaul, upah dyno kan. Cuma minyak hitam, coolant kami punya lah. Okay. So ni asalnya spek 57 saya 57. So kan order nak upgrade 63. Okay. Dan untuk pengetahuan, spek 63 ni antara spek saya rasa paling famous lah sekarang. Spek yang orang kata apa, pergi kerja, balik kerja boleh, daily boleh, nak kadang-kadang nak orang kata apa long, nak rempit-rempit sikit, nak lock-lock sikit boleh. So tak ada masalah. Okay. Asalnya owner nak buat jet rod katanya, tapi dia kata nak buat biasa je. So dia tukar rod ni lah. Okay. So barang-barang ni dia kacuk. Tak ada masalah pun kacuk barang ya. Okay. Kalau hampa tengok block dan juga heat daripada NLK, and then dia punya auto clutch NLK, dia punya intake pun NLK, cam ESR 1 saya rasa. Yes. Sebab apa pakai satu? Sebab dia nak ambil pressure. So kalau hampa nak sedap bawa, pakai cam 1 pun dah cukup dah sebenarnya. Okay. Spring valve, kita pakai ESR lah. Spring valve LC, sebab head ni dia pakai spring valve LC. So spring valve LC kita pakai yang orang kata apa, valve spring oval lah ni, oval. Okay, ngam. Rod pakai Faito, memang tebal. Okay, Faito tebal.
Bearing dia guide sikit lah. Bearing Ashoka C3. Ni dia punya auto clutch. Oil pump KZR. Throttle body lah, carburetor. PWK double power jet. CDI red Leo. So CDI red Leo kita boleh dyno. Okay, nak sedap untuk ni hantar beli dyno. Okay, so nanti siap motor ni kita tak dyno lah. Okay, so motor ni nak di overhaul. Motor ni pun owner kata dah dia ambil pun second hand. Dia ni dah lama sangat. So dia alang-alang dia kata nak bagi sedap full overhaul semua lah. Lebih kurang lah. Tapi ada lagi beberapa barang yang tak cukup lagi. So nanti kami add on tambah lah. Okay, so yang mana geng-geng Y15 LC nak main tak boleh main tak. Sebab ada juga yang tanya, abang buat tak Y15 buat tak LC kan. Sebab dia tengok kami duk main 2 stroke kan. 2 stroke kami main. Tapi asalnya dulu kami duk buat Y, LC apa semualah kan. Kalau RS pun kami hanya buat major sajalah. Untuk overhaul belum lagi lah sebab tak ada siapa yang main hentak lagi. Untuk RS geng-geng twin cam lah kan, tak main hentak lagi. Sebab sebenarnya geng-geng twin cam ni depa ada bengkel-bengkel depa. Okay, so projek restore ni RC80 pun on the way, dah buka-buka semua. Nak buat semualah. Okay, restore pun kami buat. Saya just nak update. Restore pun kami buat. Modi pun kami buat. Apa lagi? Servis pun kami buat. Tak ada masalah. Okay, kalau macam Modi ni selalunya dia cost lah sikit lah. Harga dia agak mahal sikit lah. Macam ni pun Modi ni kalau engine ni convert terus lah pergi super kit. So ni lagi cost lah. Ini budget lebih kurang 4 lebih lah. 4,000 lebih engine sahaja. Agak mahal sikit lah. Okay, agak mahal sikit. So yang ni pun saya tak tahu owner habis apa dah. Tapi bajet dia keras juga. Dia ambil beberapa bulan juga nak kumpul-kumpul barang. Sebab apa, barang-barang 63 ni kebanyakannya stok cepat habis. Dia ada, tapi ada set habis, ada set habis. So saya rasa spek 63 ni memang ramai orang duk suka pakai. Macam dulu orang duk suka pakai 65 kan, 68. 65, 68 dia berantak orang pakai. Dia bersyok pakai 63. Daripada 62 baik 63. Bukan je lah. Okay, so jom. So video ni tak ada apa pun. Cuma saya nak saja shoot content untuk LCV1 ni. So saya kita akan buat time lapse, kita akan buka semua. Saya tunjuklah apa-apa yang saya nak buat konten lah. Okay, so hari ni apa lain je konten LCV1 full overhaul ke spek 63mm. Alright. Never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up, you can have it all. Watch me rip it off, I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, we going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, it feels right. It feels right.
alright, it's alright, it's alright. I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. Agak. Saya sini yo. Tukar. Tak habis lagi. Tak habis lagi mainan. Aku nak kena ajak budak-budak ni beli motor lain lah ni. Pirok. Tak kena. Sok sebiji Yamaha Sokan. Tapi enjin jam nanti kita settlekan ya. Apa tu? Video saya tak record. Hari ni kami hantar ZGT kat adik saya kat KL. Kami tolak dia pukul 10 PKL. Okay, PJ lah, Petaling Jaya. Balik, on the way balik, Ikuan kata, saya dah deal motor. Nampak motor dia? Yamaha Sokan. Dapat juga kena Yamaha Sokan. Tapi enjin tadi saya cubalah untuk engkau. Bila kita pijak engkau tu, saya ke atas, motor masih di bawah. Sakit malah. Jangan dia minta aku nak buat sebenarnya Razak member. Kita boleh buat, tapi jangan pegang. Kalau minta sebenarnya Razak member, wow. Tapi tadi tapi saya pun tadi saja dah buka Facebook. So member dah main Yamaha Sokan. Ada kan 1,200, 1,800, ada kontrol joy 800. Tapi dia pun sama juga. Dia, saya baca description Yamaha Sokan tu kan, dekat area Perak, Selama Perak. Sama juga. Bila kita engkau, kita ke atas, motor masih di bawah. Ada box. Ya. Oh, awak ada BM. Boleh nego tu. Jangan nak try nego. Kalau rasa lah. Berapa ni saya nak settle enjin. Jadi Murah pula. betul je. Jadi Oh, dia dapat jackpot. So standby Yamaha Sokan akan beraksi UWR. So kalau slow cup arah perubahan itu UWR slow cup. Oh, zakat dia ada apa belum? Aduh, dia ajak main motor lama. Bengkel saya ni semua motor saya buat. Baru, lama buat. Tapi kalau nak minta laju, ada certain motor dia yang saya akan buat laju. Certain model. Kalau banyak-banyak, kalau macam pada kami dah buat, ambil corner, ambil laju. Gagak lah. Corner tu ambil laju. Dia ingat Rossi ke? Sakan. Ni dekat area tu, dekat Matu. So kalau kat kami ni semua motor buat. Kalau contoh hampa ada E85, Yamaha Sokan, apa ada Honda Reboot ke kalau ada kan. Bangga ribut. Hari Cune. Kalau hampa ada nak main hantar, nak pergi hidup boleh hidup. Nak bagi laju tak boleh lah. Apa dia? Saya dah beli Pasola. Pasola. Pasal lah. Ada saya member lepas. Lepas Ni sendiri pomen je buat. So bahagian kosmetik luaran, cat body karat, simen apa, Syami dengan Ikuan lah. Saya kena sibuk buat enjin dia lah. Supaya lepas ni bila kita cat diri ya. Aku dah plan lah. Oi. Kali apa? Body merah. Ulung Kawa. Hiu. Kawa hiu. Kawa. Apa tu? Mari luar. Andres. Aku sampai. Sampai tempat yang sama. Kawa. Dia kita try tu. Sebab saya tengok dia, okay, pipe dia simple. Pipe memang racing lah. Exober pun dah Exober sport dia tegak. Dia tegak kan. Tapi Exober ni dia condong. Panjang.
Wow, Ford dapat LC je tu. Gila-gila. Apa tu? Apa yang kayu makan ni? Wow, Ford dapat LC je tu. Tengoklah kalau permainan Mana Iwan? yang Depan, belakang, kiri, kanan. kalau permainan ni jadi, mungkin yang masukkan pula. UWR yang masukkan. UWR Sport. Macam klub football. Jomlah nak balik besok bengkel buka. Okay, besok kita nak kena settlekan LC. Settlekan semua-semua lah. Alright, let's go. Jom